Sebenarnya dalam bahasa Melayu pun ada juga. Kita duk guna sama, tapi kita tak sedar. Misalnya kalau dalam keadaan kita tidak dapat mengelak dah, nak kena dah, mati dah aku sekali ni. Apa dah tu? Mati dah aku. Padahal tak mati dah. Kalau mati nak kecek kan? No. Tak ada tu. Dah tu makna sudah lah. Kita kata mati dah aku sekali ni. Dah tu apa? Kita pun guna juga. Pasal keadaan kita tidak dapat elak, pasti dah kira-kira. Kita pun guna lagu tu. Bahasa Arab pun gitu juga. Babul musafir yusalli wa huwa yashukku fil waqt. Bab orang yang bermusafir, dia bersembahyang dengan dia syak tentang masuk waktu, boleh ke tidak? Tak boleh lah jawabnya. Imam Abu Daud nak ayat tak boleh ni, dia buat tajuk lagu tu, lepas tu dia mari hadis tu, tengok hadis tu lah. Jawapannya ada dalam hadis tu. Makna tak boleh. Sembahyang ni dia terikat dengan waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang ni adalah kewajipan yang terikat dengan waktu. Kepada orang-orang mukmin. Dia kitab tu bukan makna kitab ni, kitab dengan makna kewajipan. Mawquta yang ditentukan waktu je. Kalau selagi tak masuk waktu tak boleh. Maknanya Imam Abu Daud nak cerita di sini, masalah waktu-waktu ni dia serupa je. Ketika bermukim, ketika dalam musafir, serupa je. Kena dalam waktu. Hak jamak tu soal lain, tapi kena waktu juga. Nak jamak pun, kalau nak jamak zuhur dengan asar, nak takdim, kena masuk waktu zuhur dulu. Sebelum masuk waktu zuhur tak boleh ke mana-mana pun. Tapi kalau kita tidak nak jamak lah, kalau kita kata nak buat biasa, support tu juga terikat dengan waktu juga. Cuma adalah cara kalau jamak lagu lain lah. Cara waktu dia tu hak yang kedua tu, kalau kita takdim, kita boleh buat mari ke dalam waktu yang pertama, dan begitulah juga sebaliknya. Tetapi dia waktu juga berkait dengan waktu dia. Ini riwayat daripada Mishaj bin Musa. Dia kata, saya kata kepada Anas, ceritalah kepada kami apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata, Anas pun ayat, kami kalau dalam perjalanan dengan Rasulullah, kami duk kata, gelincir dekat matahari kodok lagi. Gelincir dekat matahari kodok lagi. Lepas tu kat Nabi semayang suhu. Maknanya dalam keadaan cepatlah segera. Mana dalam keadaan kami tidak dapat pastikan gelincir ke tidak. Sebab masuk waktu zuhur ni kena gelincir matahari. Dalam keadaan kami tu begitu, Nabi SAW semayang zuhur. Mana semayang zuhur, lepas tu baru dia berangkat. Maknanya semayang zuhur di awal waktunya. Semayang zuhur di awal waktunya. Sebaik saja masuk waktu tu semayang selalu. Semayang selalu. Tetapi mungkin orang kata, ni makna Anas ni dengan sahabat-sahabat yang lain duduk syak. Macam mana tengah-tengah duduk syak gitu Nabi SAW semayang selalu? Jawapannya tidak akan berlaku semayang selalu tu ketika syak tu. Sebab apa? Nak boleh kau semayang tu, kalau ia pun kena bayar dulu, kena qomat dulu, yang masuk lah. Begitu. Jadi makna bersemayang tu, kita tidak kata semayang selalu. Kadang-kadang dalam kitab-kitab dia sebut semayang. Semayang tu bukan makna semayang tu selalu. Segala perkara yang berkait dengannya. Segala perkara yang berkait dengannya. Misalnya kita kata azan ke, qomat ke, lepas tu buatlah. Dengan begitu, dengan kita mengambil kira tu, sudah tentulah masuk dah lah. Pada ketika mula-mula tadi tu, hak tu dalam keadaan ragunya, dalam keadaan syaknya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita boleh kata sahabat tu hak syak, Nabi tidak syak. Hak kita kena ikut orang hak tidak syak tu. Dan Nabi tidak syak, dia jadi tu imam, bolehlah kita ikut.
Kita syok tak kira lah kita setara mana. Kalau nak banding dengan Nabi tu, maknanya sahabat-sahabat, Nabi dia buat tu dia yakin dah lah tu. Tentu dah gelicir tu, masuk dah waktu. Walaupun orang lain syok, tak boleh nak tahu apa adalah sahabatnya, dan bukan Nabi sendiri buat gitu. Baik, kalau kita ni bukan sama Nabi ni, sekiranya satu orang tu sudah yakin lah begitu, dia jadi tu iman, kita tu sendiri tak tengok, dah dia yakin kita boleh ikut adalah dia. Gitu. Jadi keyakinan dia mengikut hak tu iman. Orang hak kita nak ikut, kalau dia sudah yakin tak apalah. Kita sendiri tak tengok je apa. Dia kata masuk dah, dia masuk dah tak apa. Gitulah. Serupa juga dengan benda-benda lain. Tengok anak bulan, kalau kita kata dia yakin, dia tak nak nampak dah. Dan kalau kita nak ikut dia, tak apa. Walaupun kita tak tengok sendiri pun, jadi hak ni pun begitu juga. Apa yang Imam Abu Daud nak tekankan di sini, iaitu dalam musafir pun dia terikat dengan waktu. Dan kalau kita semaya sesuatu semaya tu di awal waktu dia pun boleh, asalkan masuk waktu, sebaik saja masuk waktu. Kita kata kalau hujan tu kak saat take sikit je, pukul 1 saat boleh dah takbir Allahu Akbar. Ataupun kalau orang bel tu lah, memang tepat dia bel tu menandakan masuk waktu, dia Allahu Akbar, tak ada habis Allahu Akbar lagi, kita Allahu Akbar dah semuanya. Misalnya kalau kita kata duduk rumah, boleh. Tidak kata nak nanti perhabis bel dulu, baru sah semuanya. Dah masuk waktu tu, hak pentingnya. Bel tu, hak tu nombor 2, bel tu tidak semestinya di awal waktu. Disyariatkan bila nak semaya. Bila nak semaya lewat pun ada juga bel. Gitu. Lepas tu kan dia berangkat lah. Apa lagu ni Nabi buat? Sebabnya kita nak lepas dulu tanggungjawab kita. Kita nak lepas dulu tanggungjawab kita. Lepas tu baru sedap nak jalan nak apa. Gitu. Baru sedap nak jalan nak apa. Jangan pula kita boleh buat lagu tu, tapi kita tak buat, sehingga jadi jam tengah jalan sampai terlepas waktu. Jangan lagu tu. Itu maknanya kalau kita kira payah nak berhenti tengah jalan kau gapo kau, tapi kita boleh buat masuk waktu tu, boleh buat lalu. Boleh buat dululah. Itulah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, buat dulu. Lepas tu riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berhenti di sesuatu perhentian, dia tidak akan berangkat selagi dia tidak sembahyang zuhur. Maknanya semua tak adil juga. Takut-takut apabila dalam perjalanan tu susah nak berhenti pula, tak ada tempat yang sesuai pula, terlepas pula waktunya. Gitu. Maknanya kalau dekat dah waktu zuhur, dia tunggu dulu sebentar. Masuk waktu zuhur tu kat sembahyang lah, lepas tu baru berangkat. Jadi ada orang kata kepada Anas, walaupun tengah hari pun lagu tu. Anas kata tengah hari pun dia tunggulah. Dia masuk waktu, sebaik saja masuk waktu tu dia sembahyang. Gitu caranya. Dia nak ayat di sini, kalau sembahyang zuhur ke apa, dia terikat dengan gelincir matahari itu. Dia tidak serupa dengan sembahyang jemaah, di mana ada khilaf. Kita sudah belajar dah dulu. Sembahyang jemaah ni kan, Imam Ahmad kata kalau sebelum gelincir matahari pagi boleh sembahyang dah jemaah. Kan ada khilaf di situ tu. Begitu juga sunat dia pun awal pun boleh. Ada khilaf di situ. Tetapi dalam masalah sembahyang zuhur ni, Imam Abu Daud nak ceritanya tak ada. Serupa ya, dia kena masuk waktu. Waktu dia supaya sembahyang zuhur. Ketika tidak musafir itulah. Itulah waktu dia. Kalau sembahyang jemaah tu tidak musafir pun masih ada khilaf seperti yang kita sebut dulu, yang seperti yang kita sudah belajar dah dulu. Gitulah. Babul jam'i bainas salatain. Ini bab jamak ataupun himpunkan dua sembahyang. Itu kita panggil jamak lah, kita pun panggil jamak juga. Jamak. Dia
Masalah jamak di antara dua sembahyang